Daripada 8 tu dia turun sampai bawah. Oh, okey. Kalau macam tu nanti kita cek tengok dulu, tengok HA dia masalah apa dulu. Boleh. Alright. Okey, morning guys. Wajar MMC Auto juga. So abang kata kalau on aircon dia drop rendah. So kita cek dulu, tengok actual masalah dia tu tentang di mana. Alright. Okey, kereta ni dia punya wire ni pernah ganti sebab actual wire punya color bukan macam ni. Kita boleh nampak dia pernah ganti dah. Sini berkembang. So kena buka tengok dia tap tu wire tu sama posisi ke tak. Risau juga kalau posisi dia tak sama. Alright. Okay. 515. Okay. 1, 3, 4, 6 sama juga 515. Okey je, tak ada isu. Okey, dah masuk sistem. Okay, kita nak start kereta dulu, tengok TPS semua okey ke tidak ya. Alright. Okay, kita start dulu. Okay, so far nampak TPS ok, 644.5 lepas start. Right. So stepper motor pun ok juga. Dia nampak dia ada step. Nanti kita on aircon, kita tengok dulu. Takut-takut on aircon dia tak jalan kerja dengan betul je. Bang, kereta ni pakai thermostat? Okay. Pakai ya. Alright. Okay, kita cuba onkan aircon. Okay, kita cuba onkan aircon dulu. Lepas 1, 2, 3. Tapi okey je. Kita dah on aircon dah. Dah on aircon pas paling besar dah. Okay, I check dulu tengok kenapa ada isu tadi macam tak cantik apa ke, gerak gegar ke macam tu. Okay, sekarang full load 65 step dengan duduk dekat 8.5 plus minus. Okay, kira cantik lagi tapi just dia kita naikkan dia 8.5 900 macam tu lah. Okay. Kalau dia on aircon dia akan pergi 8.5. Okey. Kira cantik lah, boleh ya. Okay, kita test lagi. Test lagi dulu. Okay, sekarang ni dengan full load, aircon on, right, tekan brake, masuk gear, tengok dia dalam spek ke tidak. Okay, 708 atau 687. So dia ada duduk dekat sekarang ni 67.5. Kita okey lagi. Yalah, dia ada dalam spek tu. Kira-kira okey lah. Okay, kereta auto kan bang? Ya. Kalau kita masuk gear, dia akan drag sikit. Sebab dia auto, dia ada torque converter. Kalau dia drag kan, so RPM dia tu akan duduk dekat 718 atau 687. So sekarang ni aircon je, belum masuk gear. Kalau masuk gear dia akan drop dekat 718 atau 687. Sebab tadi kita naikkan dia punya RPM sikit, kadang-kadang dia akan duduk dekat 7.5 macam tu. So kira okey lah. Sekarang full load. So biasa kita pandu kereta, kita tak ada pakai full load. Okay. Kita off kan apa yang tak perlu dulu.
owner nak try yang Evo 9 punya version. So kita ganti, kita try dulu ya. Ini second biji yang owner tukar. So before this dia pakai yang ini. So yang ini saya pakai ni. Bang plastik ni. Plastik ya. Plastik. Ini apa metode dia? Dia macam ada sikit cast iron macam tu. Iron, ya? Jadi kita dah pasang masuk, okey. Evo 9 punya version starter motor yang baru. So naikkan timing bagi dia cepat panas. Nanti kita buat base timing setting. Tadi soal buat reset dah. Alright. Sekarang ni kita nak check dia punya air. Suhu dia 104, nak check dia punya radiator fan tu buka ke tak, dalam spek ke tak. Okay. Kejap lagi kot. Sekarang dah 104 dah. Lepas tu nak tengok dia full punya time drop sampai berapa. Biasa drop sampai 93 lah. Kalau 95 dia naik balik pun okey juga. Jangan terlalu cepat dia naik balik lagi. Okey, jalan dah. Fan tu jalan. Kuat tak? Ya, boleh ya. Speed pun okey. So, kita tengok. Okay, kita rujuk temperature dia. Okay, drop dah 102. Kita tengok dia drop sampai berapa. Okay, dia dah cut. Okay, 99 7 5. Tengok dia drop 93 dah. Okay, cantik. Ikut spek. So, lepas tu dia akan naik balik. Dia punya spek memang macam ni. Dia akan naik balik. Wajah punya spek lah. Saya perasan lah. Dengan banyak wajah saya buat semua macam ni. Yang tak okey, kadang-kadang dia 97 je dia drop. Lepas tu dia dah cepat naik balik dah. So maksudnya dalam ada sumbat ke, tak cantik ke, kena flush dia punya sistem lah. Ataupun dia tak ganti dia punya water pump. Dia ganti belt tapi water pump tak ganti pun boleh jadi juga. So air tu dia pusing lambat. Sebab dia punya fin dah karat kan. Dia tekanan dia pusing tu tak cukup kuat. Boleh jadi juga. So sekarang ni dia akan naik balik 104 macam tu. Lepas tu dia duty cycle lah macam tu. 97. Nanti dia naik 104, dia akan on balik dia punya kipas tu. So tak ada isu dekat sini. Okey lah. Wajah memang macam ni lah 104. Alright, nanti kita tengok dia on aircon semua macam mana. Okey. Okay, rasa bang masuk, I terangkan dekat dalam. Okay, sekarang ni kita akan onkan apa tu? Okay, onkan kipas 1. Bagi dia learning state 2 3 4. Okay. Paling kuat, paling sejuk. Alright. Dia ada link tak dengan gearbox? Macam mana cakap link dengan gearbox? Ya, maksudnya dia ada effect tak? Kalau kita dah tukar stepper, dia ada effect dengan gearbox kan? Dia akan smooth sikit. Sebab dia punya RPM semua smooth. So nanti you masuk gear, semua dia akan centis sikit. Okay, kita buka loading semua, bagi dia tarik sikit. Kita dah buka lampu semua, signal light, high beam, bagi dia tarik kuat sikit, bagi dia learning balik. Cantik oh, dia masih duduk dekat 8.5 RPM dia tu. Okay. Lepas tu kita cuba masukkan dia. Okay. So dia akan drop dekat 718, nampak tak? 718. Okay, saya tak ada tekan brake ah. Okay, saya bagi dia load saja. Okay. Tapi kena standby lah. Kalau dia pergi depan kena pinjam brake juga. Okay, yang ni dia okey sebab dia cukup kuat, dia akan tarik dia. So cantik juga 718. Okay. Dia wajar kalau auto dia memang macam tu. Dia sebab auto tu dia kalau kita masuk gear, dia top auto tu dia akan drag. So RPM pun akan rendah lagi sikit. So kita kena check balik.
okey. Sini dia voltage sebab kita full load, dia akan tarik sikit. So dekat luar tu kita boleh check dia punya actual voltage dekat berapa. Okay, check actual voltage, kita test dekat bateri. Tapi abang punya bateri kecil lah, macam 60 saja. Biasa kalau boleh pakai 30. Okay, actual ni full load dia masih ada 12.3, 12.4 macam ni. So tengah charging, tengah main dia kat situ lah. Okay, 12.3, 12.4 macam tu lah. Dia ada charging. Okay, biasa kita ini full load untuk buat testing saja. Biasa kita pandu, kita tak akan full load. Okay, kita tutup apa yang tak perlu dulu. Okay, lampu sudah tutup. Kita tutup aircon dulu. Okay, aircon dah tutup. Tanpa loading aircon, lampu dengan elektronik lain, so kita tengok charging voltage dekat berapa. Charging voltage cantik, 13.9. Dia almost 14. Kalau nak cantik, paling cantik 14.2, 14.4 macam tu. So tu kena tengok. Lain kali abang kalau ada chance nak tukar alternator, cuba cari yang original lah. Jangan pakai yang apa, macam mana kata dia remanufacture ataupun apa, how to say, recon. Kalau pakai original dia kuat lagi. Sebab dia baru, original baru dia kuat lagi. So sekarang ni kita on aircon, tengok dia charging berapa. Tadi tak ada load 13.9. Kalau load aircon dah masuk, kipas 4 paling sejuk. Okey, kita tengok dia tarik berapa loading dia. Cantik juga, 13.6. Sebab tadi kita buka semua, dia akan tarik. Yang ni kalau aircon dia masih ada 13.6. Dia charging. So cantik lah. So tak ada isu lah. Alternator okey, bateri pun okey. Okay, sekarang ni nanti kita pasang balik barang, kita pergi test drive. Okay, kita pasang dulu barang tu. Alright. Tadi test drive punya masih ada macam ada kurang sedap sebab api dia tak cun. So abang punya coin ni dia aftermarket. So kita cuba swap test dulu K20, tengok okey ke tidak. Ataupun sebab crank sensor punya issue. Dah masuk K20 punya coin, ini testing lah, bagi abang test dulu. Alright, let's start tengok. Alright. Okay, dia macam ni, abang dia kereta dah try K20, dia lebih smooth daripada coil asal dia tu. So jacking hanya satu kali saja. So I minta dia check juga dia punya apa tu, crank sensor punya side lah. So nanti dia pergi balik pomin dia tu, check dulu tengok macam mana. Kalau dia minat nak K20, baru kita offer dia lah. Tunggu dia lepas raya lah, dia kata nanti dia arrange time lagi. So hari ni kerja ganti stepper motor dengan buat reset semua sekali lah. Dah check semua, dah cantik dah. Sebab idle tu dia ada sikit tak cantik sebab dia pakai ada kopi OEM. Sekarang dah pakai yang Evo tu cantik. Dah set balik dah. So bagi dia try dulu. Apa-apa kita tunggu dia review. Okay, thank you.